berlangsung pada 20 hingga 21 Jun 2026 di Kacang. Content Creation and Digital Marketing Bootcamp with AI tampil berbeza dengan pendekatan yang lebih praktikal dan hands-on. Peserta terdiri daripada pelbagai latar belakang profesional dan usahawan termasuk penulis buku, peguam, pengimport, pembekal makanan, pengeluar pakaian, content creator, usahawan gadget dan personal shopper. Sepanjang program, peserta bukan sekadar belajar teori, malah terus menghasilkan konten sebenar seperti video personal branding, video produk dan video FAQ. Inilah konsep kursus sambil buat kerja yang menjadikan program ini lebih relevan dengan keperluan dunia digital hari ini. Ikuti perkongsian pengalaman peserta selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawadah daripada Saji Pro Sdn Bhd. Kami adalah syarikat pengeluar coklat Aliens Pistachio Almond. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Coach Baha kerana telah menganjurkan Content Creation Digital Marketing selama 2 hari, yang mana kelas ini amat berkesan dan memberi impact dan ilmu yang baru untuk saya, yang mana bukan setakat kita belajar teori tetapi kita terus praktikal pada hari yang sama. Terima kasih kepada Coach Baha. Hai, saya Syatri, penulis buku Publish Like a Pro, A Guide to Writing an E-book with ChatGPT. So saya sangat teruja untuk attend kursus-kursus yang berbentuk amali, dan salah satu kursus yang paling menarik ialah Content Creation dan Digital Marketing Bootcamp daripada SCCS. Kursusnya ada teori, elemen teori dan juga amali yang sangat menjadikan digital marketing ini begitu mudah untuk kita. InsyaAllah buku kedua akan saya hasilkan berdasarkan tema ini, Content Creation and Digital Marketing. Saya Nazri Daud dari Fidani Collection. Alhamdulillah saya berpuas hati menyertai program Content Creation Digital Marketing pada hari ini yang diketuai oleh Coach Baha. Saya harap melalui program Digital AI ini saya sedang rebranding Fidani dengan nama Fidani Style yang akan memfokuskan batik dan kurta untuk jadi suatu hari nanti insyaAllah Fidani Style akan membawa satu pakaian yang lebih menyelah di media sosial. Assalamualaikum, saya Rafi. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Coach Baha atas perkongsian ilmu beliau untuk kami semua dalam Content Creation and Digital Marketing untuk 2 hari yang berkualiti, teori dan amali yang mudah difahami, sangat detail dan boleh adapt lah untuk kita yang kurang faham tentang AI digital. Hai, nama saya Aiman. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasih kepada Coach Baha telah mengadakan program Content Creation Digital Marketing Bootcamp. Okey, Alhamdulillah selama 2 hari ni saya dapat belajar banyak benda dan saya dapat improvekan lagi banyak benda dalam digital ni. Macam AI, nak buat video, dia membantu saya lah untuk buat video. Dan program ni sangatlah have fun sebab tak boring langsung dan tak mengantuk. Terima kasih juga Encik Baha untuk Lumus untuk sentiasa mencergaskan kita orang semua. So saya harap lepas ni ada lagi program-program macam ni dan jangan lupa ajak lagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Mira. Pertama kali saya ingin terima kasih pada Coach Baha sebab telah mengadakan 2 hari kursus mengenai content creation dengan digital marketing. Banyak benda yang saya belajar
dan dapat banyak manfaat daripada kursus ni. Salah satunya macam mana untuk saya nak membina personal branding. Lepas tu cara-cara untuk nak edit-edit video. Selama ni saya banyak benda yang saya tak tahu, tapi setelah mengikuti kursus ni banyak benda yang saya belajar dan menyeronokkan dan memberi manfaat kepada saya. Daripada saya yang tidak tahu macam mana untuk memulakan sesuatu perniagaan tu, dia membuka banyak idea untuk saya. Hi, first of all, thanks to Coach Baha sebab menganjurkan kursus Content Creation and Digital Marketing Bootcamp. Banyak benda yang saya belajar daripada kursus ni, especially untuk editing lah, sebab even selama ni saya banyak menggunakan apps CapCut, tapi banyak benda yang saya baru belajar and baru tahu. Okay, this program is the best. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Zuhimi daripada Topcast Gaming. Hadiri kursus Content Creation dan Digital Marketing Bootcamp selama 2 hari. Alhamdulillah selama 2 hari ni banyak benda lah yang saya belajar, yang mana ada struktur dia yang mana saya belum tahu lagi, diolahkan di sini. So apa benda yang saya tidak tahu, saya tahu kali ni. So nak kata kursus ni membosankan tak? Bagi saya tak. Penuh dengan ilmu. Nak kata mengantuk tu pun tak. Selalu ilmu-ilmu yang dibagi tu bagi dengan 100%. Tak ada nak cakap tak ikhlas ke apa, tak ada. So untuk peserta-peserta yang akan datang, join lah kursus ini ataupun kursus-kursus yang lain. So all the best.